Pesakit dalam keadaan bius penuh, kita packing hidung dengan adrenalin. Balun akan diperiksa dan dimasukkan air saline. Kita akan pastikan balun itu mengembang dan kemudian air akan dikeluarkan semula. Dan kita ready untuk melakukan pembedahan. Perut balun sinoplasty ini dimasukkan ke dalam hidung dan kita mulakan dengan frontal sinus. Rongga frontal berada di bahagian dahi. Lampu bilik pembedahan digelapkan dan kita akan nampak frontal sinus itu terang. Setelah dipastikan kita telah masuk ke dalam lubang ke frontal sinus, kita akan terus masukkan balun sinoplasty. Balun itu akan masuk melalui probe yang telah kita pasang tadi. Apabila sampai ke dalam rongga sinus, kita akan masukkan air dan balun akan mengembang selama 2 saat. Setelah kembang, kita akan keluarkan air semula dan balun pun mengempis. Balun dikeluarkan bersama dengan probe dan kita dapat lihat lubang ke rongga sinus frontal terbuka dengan elok. Kita akan teruskan pembedahan balun sinoplasty dengan memasukkan probe ke dalam rongga sinus maxilla dan kita dapat pastikan dengan cahaya yang terang dekat bahagian pipi, iaitu tempat sinus maxilla. Perkara yang sama dilakukan iaitu kita masukkan air saline untuk mengembangkan balun dan lubang yang nak ke rongga sinus maxilla terbuka dengan elok. Selepas itu kita akan masukkan tiub untuk membersihkan rongga sinus. Air dihantar ke dalam rongga sinus dan dalam masa yang sama akan disedut kembali. Jadi semua kotoran pada rongga sinus yang telah kita buat tadi akan dicuci sehingga bersih. Pada mulanya kita akan nampak kotoran iaitu lendiran yang seperti warna kuning ataupun putih pada cucian tersebut. Kita akan flush dengan air sehinggalah air yang kita sedut itu menjadi jernih. Pembedahan ini sangat bagus kerana sangat sedikit berlaku pendarahan dan selepas selesai pembedahan ini, pesakit dibiarkan begitu sahaja tanpa kita masukkan packing ataupun kapas ke dalam hidung. Jadi setelah pembedahan, pesakit boleh bernafas melalui hidung seperti biasa. Dan kita berharap dengan pembedahan ini, gejala resdung ataupun sinusitis akan sembuh dan pesakit dapat menjalankan aktiviti seharian seperti biasa. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.